Gaya rambut zaman piramid. And what's up guys? So, hari ni kita nak cerita tentang gaya rambut zaman piramid. So korang mesti dah rindu kan zaman-zaman piramid ni. Mari kita selam sikit gaya rambut orang tu macam mana. Okay? So, jom. Yang pertama, gaya rambut pompadour. Gaya rambut yang dimodify dari gaya pompadour barat. Senang cerita, kalau dekat sini gaya pompadour ni dia kena ada volume sikit di belah rambut depan ni, dan juga belah sisi dan juga belakang akan biasa saja untuk menampakkan lagi kemas dan juga handsome macam ni. Yang kedua, rambut belah tengah. Gaya rambut ni nampak je simple dan senang, tapi sebenarnya dia menampakkan seseorang tu boleh jadi profesional dan juga nampak style dalam masa yang sama tau. Dengan cara membuatkan di hujung rambut kita ni ada curl sikit, dia macam kena ada lentik dia sikit, baru jadi rambut belah tengah yang sangat cantik. Volumenya pun akan di atas ni sikit. Memang cantik, tak tipu. Stop it. Get some help. Yang ketiga, rambut klimis. Gaya rambut yang ni pula memang sesuai sangatlah pada zaman dulu, sebabkan dulu kan memang famous dengan gel ataupun minyak rambut semua tu kan. Memang sesuai dengan untuk rambut yang memang nak nampak kilat dan juga cantik dan kemas. Ini zaman-zaman piramid memang suka pakai ini. Dia nampak gah. Memang sama je macam ubat yang kita ni tu. Hai obat. Hai obat, mari beli obat. Jadi itu saja cerita kita tentang gaya rambut zaman piramid. Kalau korang ada lagi pasal rambut yang nak saya ketengahkan, korang komen dekat bawah, alright? Dan jangan lupa follow juga tau. Until we meet again, see you guys and ciao.